Pernah tak jadi macam ni? Anda dah habis shoot, tengok balik rakaman dan terdetik dalam hati. Alamak, kalaulah lighting ni lain sikit. Hari ni kita akan bongkar satu game changer dalam DaVinci Resolve yang membolehkan anda jadi macam seorang jurutera pencahayaan tapi selepas rakaman dah pun selesai. Kan? Sebagai video creator, kita semua pernah lalui benda ni. Dapat shot yang cantik, lakonan yang menjadi, emosi dah sampai, tapi pencahayaan pula macam tak kena. Selama ni, kita macam terpaksa reda je lah, kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap, semua tu boleh diubah masa edit? Bunyi macam mustahil, kan? Okey, tengok ni. Ini buktinya. Sebelah kiri, rakaman asal. Pencahayaan dia okeylah, tapi flat, tak ada apa yang special. Tapi, cuba tengok sebelah kanan tu. Wow, scene yang sama terus nampak dramatik. Ada bentuk, ada karakter, semata-mata dengan ubah arah cahaya. Dan yang paling best, ini bukan shoot semula. Inilah dia kuasa Real Light FX. Jadi, apa sebenarnya magic di sebalik transformasi yang gempak ni? Memperkenalkan kesan Relight dalam DaVinci Resolve Studio. Ini bukan setakat satu filter biasa tau. Ini boleh dikatakan satu revolusi dalam cara kita boleh kawal mood dan penceritaan visual kita. Macam mana benda ni berfungsi? Senang cerita, Relight FX ni akan scan video anda dan bina satu peta 3D yang sangat pintar. Dengan peta ni, anda boleh letak sumber cahaya baru seolah-olah anda ada kat set tu semula, lengkap dengan satu set lampu studio. Bayangkanlah, anda ada kit pencahayaan maya peribadi, boleh guna bila-bila masa je. Walaupun hasilnya nampak canggih, setup dia sebenarnya sangat spesifik tapi mudah. Anda cuma perlukan satu blueprint 3 langkah. Jangan risau, saya akan tunjukkan satu persatu. Anggap je ni macam resepi untuk lighting yang sempurna. Okey, jom kita buat sama-sama, langkah demi langkah. Mula-mula, kita perlukan 3 serial note. Lepas tu, seret kesan Real Light tu ke note nombor 2 dan note nombor 3. Sekarang bahagian paling penting. Sambungkan note 1 terus ke note 3. Kemudian, output dari note 2 tu, kita sambungkan ke input hijau yang kedua kat note 3. Fikir macam ni. Note 2, kita panggil dia map note. Kerja dia adalah untuk cipta peta 3D tu. Jadi, kita kena onkan output surface map padanya. Note 3 pula, control note kita. Kerja dia pula kena guna peta yang dah dibuat tadi. Jadi, kita tukar surface map dia kepada use input 2. Itu je. Note 2 bina peta, note 3 guna peta tu untuk letak lampu. Logik kan? Satu lagi pro tip yang akan selamatkan hidup anda. Kalau anda dah ikut semua step tadi tapi tak nampak pun kawalan lampu tu, jangan panik. 99% puncanya ialah anda terlupa nak aktifkan Open FX Overlay dekat tertingkap viewer. Pastikan butang tu dihidupkan dan voila, terus muncul kawalan lampu anda. Alright, bahagian teknikal dah selesai. Sekarang masa untuk bahagian yang seronok. Kita akan mula melukis dengan cahaya. Relight Effect ni bukan bagi kita satu jenis lampu je tau. Dia bagi kita satu kit pencahayaan maya yang lengkap dengan 3 jenis lampu berbeza. Sebiji macam kat studio betul. Okey, jom kita tengok pilihan yang kita ada. Pertama, directional light. Anggap je ni macam matahari. Cahaya je luas, sekata dari satu arah. Memang terbaik untuk tiru suasana siang hari. Lepas tu kita ada point source. Yang ni pula macam mentol lampu atau nyalaan lilin. Cahaya dia terpancar ke semua arah dari satu titik. Dan akhir sekali, spotlight. Macam nama dia, dia hasilkan kon cahaya yang sangat fokus. Sesuai sangat untuk buat kesan dramatik macam lampu suluh atau nak tarik perhatian penonton pada satu watak atau objek. Letak lampu tu cuma langkah pertama je. Seni dia yang sebenar bermula sekarang, di mana kita mula memperhalusi setiap butiran untuk pastikan cahaya tu nampak betul-betul realistik dan sebati dengan scene kita. Anda ada kawalan penuh ke atas semua benda. Boleh adjust kecerahan, jangkauan cahaya tu dan juga kontras. Dan ni satu tips power. Ramai orang ingat nak nampak dramatik, kena naikkan kontras. Tapi dengan Relight FX, cuba kurangkan kontras. Ini akan cipta garisan yang lebih tajam antara kawasan terang dengan bayang dan hasilnya nampak lebih sinematik. Anda juga boleh main dengan glossiness untuk permukaan yang berkilat dan shadow softness untuk jatuhan cahaya yang lebih lembut dan natural. Okey, yang ni, konsep ni paling penting untuk faham. Dengar betul-betul. Kesan Relight tu sendiri sebenarnya tak mengubah kecerahan gambar anda. Dia cuma cipta peta data yang bagi tahu software dekat mana cahaya tu patut ada.
Alat macam color wheels, itulah yang akan betul-betul melukis cahaya tu ke atas imej kita. Jadi, apa maksudnya? Senang je. Lepas anda dah puas hati dengan kedudukan dan bentuk cahaya dekat peta tu, tutup Relight Map Preview untuk tengok balik video asal. Kemudian, dekat Note 3, pergi ke Color Wheels. Biasanya guna gain atau gamma. Dan masa anda naikkan kecerahan, majik pun berlaku. Cahaya tu akan muncul tepat kat mana anda nak. Bukan tu je, anda boleh tambah warna sekali. Contohnya, scene malam dengan lampu neon. Letak sikit je warna biru pada cahaya maya tu, terus nampak sebati. Setakat ni, kita dah melukis guna berus yang besar. Sekarang, jom kita ambil berus yang lebih halus untuk kawalan yang lebih jitu. Katalah anda cuma nak terangkan muka seseorang tapi tak nak kacau langsung latar belakang dia. Boleh ke? Mestilah boleh. Caranya sangat mudah. Dekat control node kita, iaitu Note 3, kita akan guna power window. Pilih je bentuk yang sesuai, contohnya bulatan, dan letak atas kawasan yang kita nak, macam muka pelakon. Adjust size dan bentuk dia, dan paling penting, lembutkan sikit bahagian tepi dia supaya nampak natural. Dan serta-merta, kesan relight anda sekarang hanya akan berfungsi di dalam topeng yang anda buat tu. Inilah dia kawalan peringkat mikro. Jadi, begitulah ceritanya. Anda tak lagi terikat dengan pencahayaan masa penggambaran. Anda kini ada kebebasan untuk melukis semula babak anda dengan cahaya, untuk membentuk mood, memandu perhatian penonton dan menyerlahkan lagi penceritaan anda. Anda adalah pelukisnya dan cahaya adalah cat anda. Persoalannya sekarang, apa karya agung yang akan anda cipta?